La haula wala quwwata illa billah ni benda yang kita selalu sebut ya tuan-tuan. Kita selalu sebut. Cuma kadang-kadang macam mana kita nak mengambil momen ataupun tempat yang tepat untuk kita baca la haula wala quwwata illa billah. Nombor satu, kelebihan la haula wala quwwata illa billah. Barang siapa yang lambat rezekinya, hendaklah dia banyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Riwayat At-Tabarani. Lambat rezeki. Nombor dua, juga riwayat daripada At-Tabarani, dikatakan bahawa Nabi SAW pernah menyebutkan. Nah, bila kita tak tahu dan kita tak yakin kedudukan hadis itu, tak boleh nak sandak direct pada Nabi SAW. Nah, kita kata dikatakan sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut riwayat. Maka diriwayatkan bahawa sallallahu alaihi Muhammad, siapa yang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, maka dia akan menjadi ubat kepada 99 penyakit. Yang paling ringan adalah kebimbangan. Penyakit paling ringan sekali bimbang lah. Risaulah. Kita duduk ni risau lah. Tengok orang tu risau, tengok orang ni risau. Bahasa moden sikit dia panggil anxiety. Anxiety. Kebimbangan yang melampau dia panggil. Tu paling ringan sekali. Yang penyakit macam-macam, 99 jenis penyakit, antara dia, cara dia merawatnya ialah dengan kita memperbanyakkan la haula wala quwwata illa billah. La haula. Kalau macam tu lah tuan-tuan, patut tak tinggal lagi zikir ni? Faham ke tak faham ni? Tanya pun tak mau jawab juga ni. Patut tak tinggal? Tak patut dah. Nombor 3, hadis riwayat Imam Ahmad, aku telah berkata Abu Ayyub Al-Ansari pada malam Isra, Nabi SAW selalu Rasulullah SAW berlalu melintasi Nabi Ibrahim AS dalam peristiwa Isra. Nabi melintas depan Nabi Ibrahim AS, lalu Nabi Ibrahim bertanya, siapakah yang bersamamu itu wahai Jibril? Itu Muhammad, jawab Jibril. Lalu Nabi Ibrahim berkata, wahai Muhammad, perintahkan untukmu untuk memperbanyakkan tanaman dalam syurga. Perintahkan mereka untuk perbanyakkan tanaman dalam syurga. Maka Nabi SAW bertanya, macam mana nak tanam pokok dalam syurga? Nabi Ibrahim menjawab, ucapkanlah kalimat la haula wala quwwata illa billah. Lagi, bacalah la haula wala quwwata illa billah setiap kali kita mendapat sesuatu yang tidak kita sukai. Jumpa benda-benda yang kita tak suka, kata la haula wala quwwata illa billah. Anak-anak buat panggil tak elok sikit, la haula wala quwwata illa billah. Nah, sallallahu alaihi Muhammad, nampak benda kena benda tak elok sikit, la haula wala quwwata illa billah. Begitu.